Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, syariat Islam menetapkan lelaki sebagai qawwam, yakni pemimpin dan penanggungjawab terhadap wanita. Segala kelebihan yang dianugerahkan Allah kepadanya dalam bentuk kekuatan jasmani, keteguhan tenaga dan kebijaksanaan akal merupakan amanah untuk menjaga, memelihara serta melindungi wanita, kanak-kanak dan ahli keluarga di bawah tanggungjawabnya. Bagi melahirkan lelaki yang benar-benar bersifat qawwam, pemerkasaan diri perlu dilakukan dengan menitik beratkan aspek keagamaan. Pertama, kemantapan akidah. Akidah yang lemah tidak akan mampu melahirkan generasi lelaki qawwam. Hanya dengan pegangan akidah yang kukuh berdasarkan pegangan ahli sunnati wal jamaah, lelaki mampu menunaikan kewajipan agama, melaksanakan tanggungjawab dengan baik serta menghadapi cabaran hidup. Hal ini lebih mendesak pada zaman yang penuh ujian ini dengan pelbagai bentuk hiburan melampau, pergaulan tanpa batasan, kelalaian terhadap halal dan haram, serta sistem asuhan yang kadang-kala meminggirkan didikan agama. Ciri yang kedua, pembentukan jati diri Muslim sejati. Jati diri yang teguh dengan nilai Islam merupakan asas kecemerlangan seorang lelaki qawwam. Pembentukan ini bermula daripada keluarga yang mendidik anak-anak dengan ajaran agama serta membiasakan mereka dengan akhlak yang mulia. Apabila jati diri terbentuk dengan baik, Muslim dapat memiliki kekuatan rohani untuk menolak pengaruh yang merosakkan akidah dan akhlak. Islam sendiri telah menetapkan kaedah yang paling sempurna dalam membina kecemerlangan insan, berpandukan petunjuk Al-Quran yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Ciri yang ketiga, mencontohi Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda SAW contoh lelaki qawwam yang terbaik. Baginda merupakan suami dan ayah yang penyayang serta sentiasa menjaga kebaikan kebajikan keluarga. Keluarga bahagia yang dibina atas teladan ini menjadi asas lahirnya masyarakat sejahtera.